أربع همزة راء فتحة سكون ترى إذا تبتدئ اللسان لنطق حرف الراء لازم تضعون في مكانها. ما شاء الله ارسل لنا أنت رتيجان kan hamzah ra fathah sukun kan. Jadi kak kena kawal tu dia tak boleh bunyi tak boleh. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. 40 boleh daripada situ saja? Boleh. Saya bawa daripada mula tu pasal saya nampak perkataan muharramah. Jadi udah kak try control pada awal. Lu alaihim. Yang tu ikhtiar kak. What? Macam what kan? واتلو عليهم satu harakat kan. واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق. واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق. tak mau bil كسرة kan. آدم بالحق. يا رب ما في غيرك يا رب. واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق. Satu peringatan bila kita sebut huruf ta mahmusa. انتبهوا جيدا. لما ننطق حرف التاء ساكنة وطبعا نحن نخرج صفاتها صفات المهموسة اللي فيها. When you pronouncing the letter ta with sukun there is a sound that we call it whispering sound of the ta. So make sure you put the tip of the tongue is behind upper incisors. And then when you're pronouncing you left the sound of the ta, the sound is mahmusa or whispering is really come out from your tip of the tongue and behind upper incisors. Do not go to the lower incisors. Some people they are pronouncing the letter ta sukun, ta masakina, tabat, and then they go down. The tongue, it means the tongue is moving from the tip of the tongue to the behind upper incisors, and then they go down to the lower incisors. Remember, when you go to the lower incisors, what happened with the sound of the ta mahmusa? It's turning to the letter of sin. Remember. Merhaba. Malaysia hoş geldiniz. Jadi kena ingat, bila kita sebut huruf ta yang sukun, kita kata tak mati, tak mau guna tak mati dah, tak sakinah. Nama dia elok-elok sakinah kan. Tak sakinah, bukan sakinah. Tak as-sakinah. Jadi bunyi ta mahmusa yang kata suara hams, suara kita kata dari segi bahasa makna dia berbisik ataupun berdesir, tapi dari segi istilah makna dia ialah nafas yang mengalir kan. Jadi kena pastikan betul-betul bila kita sebut tak sukun tu betul-betul kita gunakan lidah kita di belakang gigi atas, bukan kita turunkan kembali lidah tu ke bawah kan. Lepas kita lafaz tak tu ke tak sukun tu ke lidah kita di bahagian belakang gigi atas, tapi tiba-tiba kita terletak pula, kita terturun pula lidah kita tu ke lower incisors, lupa pula lower incisors, gigi bawah. Terkejut nampak pokok kan. Çok teşekkür ederim. Allah barakallahu fikum. Ya, jadi kena ingat. Jadi bila kita sebut what dia tak boleh bunyi what kan, WhatsApp kan, what tak boleh, dia kena bunyi what dia lain. Dengar tak atulahiduna what dengan what lain, fi farq baina what lain. Kita nak watlu alaihim واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق. بال tak mau. آدم بالحق با كسرة بي. آدم بالحق. آدم بالحق. حرف حاء masuk betul-betul tempat dia.
بالحق Jadi balik bil آدم بالحق. آدم بالحق عافية ألسن. إذ Jangan tekan, قربا jangan tekan zal, jangan tekan. Do not stress the letter of zal when zal is no. Licin. It's very smooth kan. إذ قربا قربانا. إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل. Mana ci ahadihima kak kan? Ha dengan ha tu kan beza kan? Min ahadihima. من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Sampai situ saja. Ya kak, barakallahu fiki. Kak, Okey, barakallah. kak kena ingat tau kak jangan ikhtilas. Kak banyak buat ikhtilas kan. Kena hati-hati. Lepas tu makhrajut tak, bila tak tu sukun macam mana kan? Kena ingat. InsyaAllah Ustazah. Jazakillah Barakallahu khair. fiki. Wa jazakillahu khair. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل اهبطوا منها جميعا. Qulna. Kak bunyi macam setapak kan. Qulna orang KL maklumlah kan. Qulna bitu minha jami'a. قلنا اهبطوا Tak lepas kak. منها. Tak lepas kak kena lepaskan saut ha. Rikhwah ana arif harfuha. قلنا اهبطوا منها. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم. Jadi balik ke ikhtilas tu kan. Yang dekat qulna habitu minha jami'a tu okey. Fa'im hai ikhtilas kan. Fa'im ma ya'tiyannakum minni huda. Jangan fa'im ma ya'tiyan, nak masuk ya'tiyan laju noise tu kan. Dia jadi setengah harakat. Dia tak cukup harakat. Kena jaga betul. Fa imma ya'tiyannakum min